Saya berada di Tangkak, di Zuha, di warung Zuha. So mana sahabat-sahabat pemotoran kalau nak datang boleh datang, jangan risau. Sini makcik lawa. So jom kita gerak. Luncur. Nasi lemak 90-an padu. Okey. Okey lah hari ni nasi lemak. Okey, 2-3 kata. Okey, thank you nasi lemak 90-an. 70-an lain pula. Cawangan lain 70-an. Dia cakap apa? Semoga keluarga aman damai. Keluarga kena sembuh tu. sangat sedap, sangat aman sedap, damai. sangat sedap. So semua boleh datang sini. Yang ini punya program Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua sahabat-sahabat pemotoran kita. InsyaAllah, alhamdulillah hari ini kita ada satu event. Kita bermula di nasi lemak 90-an bersama dengan owner nasi lemak 90-an Cik Hafiz yang bermurah hati untuk memberi sumbangan berupa breakfast. Tajaan breakfast kita seramai hampir saya rasa 70 orang ada 70 biji potong sedar. Alhamdulillah, terima kasih Encik Hafiz. Mudah-mudahan Allah Taala berkati segala usaha. Amin. Dan dimurahkan segala rezeki Tuan Hafiz, insya-Allah. Terima kasih banyak. Kita juga selepas ini akan memulakan perjalanan ke Tangkak. Dan kita bersama Encik Hafiz nanti untuk buat play off kita kat sini. Boleh. Okey. Boleh. Terima kasih kerana sudi datang dan cuba nasi lemak 90-an. Kita pun baru lokasi ni baru 2 bulan. So harap-harap ada lagi bila kata nak menuju daripada selatan ataupun yang selatan nak menuju ke utara, sudi-sudilah singgah. InsyaAllah. So insyaAllah lepas ni kita akan ada satu lagi tempat lokasi untuk kita buat lunch dan penyerahan goodies secara rasmi, insyaAllah. So mudah-mudahan perjalanan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai ke lokasi di Tangkak. Apa nama kedai Tangkak? Zuha Restaurant, insyaAllah. Jumpa di sana. All the best. Dan hari ini adalah hari untuk memberi goodies pada semua ahli penyerahan goodies. Penyerahan goodies, kita register member baru pun boleh, yang mana ikut ni. Member yang belum register boleh register. Boleh nak beli baju ke nak beli apa semua kita ada bawa. Okey. Kosong. Okey dah.
Ya. Taiko sebenarnya. Untuk mengontrol bacaan doa, semoga majlis kita ni berjalan lancar, diberkati Allah, dan juga makan kita juga diberikan kesihatan yang baik. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Terima kasih kepada semua yang sanggup datang pada hari ini, yang dari jauh maupun yang dekat. Bangun awal, bersengkang mata. Ada yang tak tidur, takut terlajak. Okey, dijemput Tuan Presiden kita Azman Abu. Dipersilakan. Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Suhaimi Tol. Event kita yang kedua, event kelas yang kedua selepas kita buat jamuan hari raya. Dan ini kita ada buat penyerahan goodies dan juga lunch lah, lunch ride. Dimulai dengan kita tadi bersarapan bersama-sama di warung nasi lemak 90-an. Tuan Hafiz telah menjamu kita. Alhamdulillah. Sain. Tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Maju meter ni kita jual dengan harga RM60. Siapa yang berminat boleh Fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, 1, 2, 3. Lemak 90-an.